5 bulan kita tak pergi camping. Hari ni kita pergi camping. Dekat area mana? Batang Kali. Dekat Batang Kali. So, let's jom. Sebabkan kita masuk campsite pukul 2 petang. So, kita makan dulu. Start recording emergency video. Tiba-tiba dah. 10 tamu ekor Riza. Ya Allah subhanallah. Bila sekejap ni. Dia bila pandai. Ya. Betul lah tu kot. Okay, kita dah sampai ya geng. Kalau saya buka kamera di bawah. Tutup balik Wai. Satir. Ya. Cantik. Cantiknya. Kita kali ikan apa? Ikan. Ikan kekek mak elok-elok ni. Oh, bila pun dah masuk. Okay, kita kena inform kalau nak masuk kena buka pagar sendiri. Lepas tu kena tutup. Lepas tu kita kena drive masuk ke dalam lagi. So kat sini kita akan nampak satu rumah. Tapi kita punya campsite akan berada lagi dalam. Steady. Ramai. Tak ada orang. Masa besok cuti lagi kan. Ya. Hari Ramai Selasa, ya. Mesti mana mesti dah sunyi kan. So, lepas kita nampak rumah tadi, so first yang kita akan sampai adalah tempat parking. So setiap parking ni dia dah ada nombor tersendiri. So nombor bergantung pada tapak. So hari ni, untuk kali ni camping kita 13 dengan 14. Bukan sebelah tempat. Selamat day. Dah nak masuk? Bisa semua ni sekali tu. Dia tandem park ke ni? Oh ya. Depan belakang ni. Okay, jom undi barang. So, bila orang sampai, kita boleh ambil troli yang disediakan kat sini. Kita berapa ni? 14 eh? 12 sampai 16. Ni. Ais dah sini ya. Ais. Boleh? Ais arang boleh bayar QR. Oh, alright. Kayu api. Yang ni boleh tapi tak nak change. Yang ni kalau nak beli air RM2 masuk RM2 lah. Kalau masuk RM5 kena beli 2 air lah, dia tak nak change. Oh, alright. Dia zalim sikit. Dia sakau ya. Oh, penuh hari ni eh? Hari ni penuh. Oh, Hari Khamis yelah ni public holiday kan? Oh, daripada hari Khamis? Oh. Berapa round dah ni? Dah je. Berapa round? Tak boleh mesti je. Ni dari sini lah, 11. Your group dari 11 ni. Ni 11, 12 eh? 12 12. Dah ada kinki dekat sikit sebelah 12 ni. Oh. Oh ni baru punya. Hai. Oi, jangan jauh ah. Ada sana nak kasih rumah tu. 13 sin lah, 13 14. 13, 14. 13 sin.
Alright. Barbecue boleh tapi jangan bakar atas tanah lah. Boleh? api ke. Boleh. Rasa ada box dia orang kot. Ada box sebelah. Oh, sini lah Wah, ada pula. Boleh kot. YouTuber Yang hijau, yang paling kecil tu. Buat kat sini tak apa. makan hati. Makan hati. Budak-budak ni. Masih YouTube. Nanti YouTuber lah. Abang ambil sardin tu kau. Dah tutup. Nak. Banyak lagi. Makan ni. Makan banyak lagi. Makan banyak. Okay. Macam mana? Nak ni. Info mama dia info papa. Sampai sini kan. Salam subuh. Lawan lain. Suasana subuh dekat Hulu Tamu Eco-Resort. Kat sini tak perlu risau sebab memang dilengkapi dengan lampu. So je terang je kalau nak jalan. Tolong kan? Ya. Ya, air. Tak betul. Tom. Nak pancake tu. Ya. Tak tahu jadi ke tidak. Telur apa yang nak? Ni. Ha? Telur ni nak buat ni. Yang baik. Wah. Dapat 17 nak tambah je. Ha? Dress dia okey tak? Buat video ke? Okay. Hai. Fai dah buat apa pagi ni? Katun kopi. Mama tak. Macam tu tak kan? Sekejap lagi Fai makan, okey? Boleh? Alright, baby aunty buat Sopan dulu. pancake. Pancake, bismillah. Pancake.
Kok mana? Coba kotak susu. Tak, kopi. Kopi dengan susu. Boleh lah, sini makan. Aku nak. Cuba. Panas. Sekejap, tunggu dulu. Ni buah banana pancake dia tak pisang ke? Haa, dah letak pisang dah. Panas mana? Cuba boleh. Cuba nak. Itu panas tu. Saya biar lama. Tak banyak sangat sebenarnya. Oh, boleh tak? Dia masak tengah hari. Sebenarnya ada plug point. Which is kita connect daripada plug point sana tu. Tu. Ni kita bawa extension. Masak nasi guna rice cooker je guys. Senang. Alright. Okay, sementara dia berehat-rehat dan kita mulakan masak Ulu-Tamut. Okay, so yang tu adalah jalan masuk kita. First, korang akan jumpa tempat parking kereta. So macam kita beritahu, setiap tapak dia ada parking dia sendiri. So follow tapak yang kita pilih. So first daripada parking kita boleh dapat tempat surau and toilet. So mainly kalau yang dekat sini untuk tapak RM70. Takkanlah apa tanpa tapak dia kan. Ada waktu quiet hours lah. Di sana tak ada. Quiet hours. 10 malam ya sampai 7 pagi. Jom kita ronda tapak RM70. Tapak depan. Tenang sungai dia. Cantik. So tapak sana tadi tapak 1 sampai tapak 10. Right. So dekat sini ada ais. Okay. Untuk ais RM1 2 scoop. Boleh QR ataupun bayar kat sini. Dan ada vending machine. Hai. Semalam kita sampai semua penuh. Warna kreatif lah. Dia orchid tu dia mix dengan pokok. Dengan pokok yang tu. Dia mix dengan Orchid tapi memang cantik design dia. cantik lah. Macam-macam pokok je lah. Semua banyak jenis pokok. Then Saya ada apa, fire extinguisher ni bagi orang safety dia. so yang ni forest section lah. Nombor start nombor 11. Start nombor 11. Dia ada extinguisher. Ya, fire extinguisher. So dan yang ni singki.
Ni tapak 11 dan 12. Ini combine punya tapak. Okay, this one kita punya team. Alright, jadi kita tengok akak buat apa. Kau buat apa? Kita kan hari ni ada nasi ipit. Wah, Buat lontong. lontong. Kelas soal dia raya dulu. Rendang ada. Serius? Ya, ada. Dahsyatnya. Kan nak Okay, next ni campsite kita orang. Tapak 13, 314. Fine. Ini double, dia macam pairing punya tapak tau. So dia punya plug point memang disediakan tapi kena share. Kan? Kat tu. Tu lagi dia. Okay, sekarang pokok. Yang ni tak edit. Situ. Ada pokok Oh, yang warna putih. Okay. orchid. Ni tapak single untuk forest. Tapak 15, 15 ada 16. Yang tapak ni memang dekat dengan toilet. Kalau dekat depan tadi yang mula-mula kita masuk tu toilet kena campur tau lelaki perempuan. Tapi untuk dekat sini, which is tapak A ni pun lagi mahal daripada tapak yang depan. So yang kami dapat satu malam memang RM100, which is memang dapat toilet pun asing lelaki dengan perempuan. Dan dia ni tempat singki dia. Memang bersih, sangat bersih. So surau dekat sini, which is bersebelahan dengan toilet. So bersebelahan dengan toilet tu, this one ada campsite untuk grouping. If ada siapa yang planning nak balik hari, dekat sini pun ada wakaf yang boleh kita ambil untuk stay dengan family. Wah, nice ya. Yang mana yang danau ini ke? Ini gelap ni. Tak tahu. Macam seram sikit tu. Ada ikan kan? Tak tak. Oh ya, tak boleh. Ini ada ikan. Masak ikan. Oh, tu yang lain. Ya, itu kan. Ini dapat juga kan? Dapat 18. Sini sungai ni memang banyak Kucing. batu. Sungai dia berbatu. So standby dengan kasut air lah ya. Ya Allah. Depan ni campsite lain tau. Dia tak besar. Masak lagi? Aduh. Okey. Abang ambil kat abang ke? Okay, cukup. Cukup dah? Apa lagi buatnya tu kak? Oh, tak apa nak telur Telur. Oh, kelas soal. Our chef malam ni. Kak Ani, main chef. Malam ni kita buat potluck. Tanya tangan ni.
Abang makan apa? Lontong kambing. Keong. Kita makan nasi dulu. Dia punya ni cantik apa kedip-kedip rumah tu. Cakap. Ikan raya. Jom lah dapat ni. Tiko dah beli kat rumah ya? Okey. Oh, Sarah punya tepi tak makan ni. Ya, kita kena repeat Sarah punya menu. Okay, morning breakfast. Makan weh. Hai. Okay. Are you okay? Mengemas? Okay, akan ajar. Lepas tu kita mandi. Baju kotor ni kita masuk. Alright, kita dah set up and then jom loading barang kat dalam kereta. Wah, nak beli itu. Ya, aku balik sungai tu. Sungai tu sana. Kalau letak kat sana boleh lah. Sejuk. Sejuk kan? Jangan. Ayo, betul sikit ya. Belajar ni kita pergi jangan mana. Nampak kan tu?
Eh. Dia nak. Seru. Pelas. Sini best.